kenapa dulu-dulu orang barat ni diorang sanggup belayar jauh-jauh semata-mata nak datang ke tanah Melayu? Diorang datang sebab saja-saja suka-suka untuk bercuti ke? Faktor pertama kenapa Barat datang ke tanah Melayu pada abad ke-16 sebab yang pertama untuk dapatkan barangan mewah. Orang Barat ni diorang obses sangat-sangat dengan barang-barang dari timur. Antaranya macam barang daripada negara China. Contohnya macam teh, sutera, tembikar yang datang daripada negara China kan. Selain daripada tu diorang nak juga barang-barang yang ada di negara kita masa tu. Contohnya macam rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, gading, batu permata dan hasil hutan, semua diorang nak bolot. Faktor yang kedua sebab diorang perlukan negara kita sebagai pusat pengumpulan. Nak faham pusat pengumpulan ni, korang bayangkan macam zaman sekarang kita ada warehouse kan, tempat untuk kumpul semua parcel yang akan dihantar ke rumah korang. Jadi syarikat perdagangan barat ni pun diorang nak kumpul emas, perak, biji timah, rempah ratus. Semua barang ni akan dihantar ke negara China. Sebab barat diorang guna strategi ambil barang dari Asia Tenggara. Contohnya dari Indonesia ada rempah ratus, kat Tanah Melayu ada biji timah dan dekat Thailand ada beras. Lepas tu diorang guna barang tu untuk trade ataupun buat pertukaran dengan China, dan bila orang barat dapat barang mewah daripada negara China, diorang pergi jual balik dengan harga yang lebih mahal dekat negara diorang, dekat Eropah. Seterusnya, faktor ketiga pula berkaitan dengan pelabuhan persinggahan. Zaman dulu, berlayar dengan kapal ni ambil masa tau. Sebab kapal kan tak boleh jalan terus tanpa berhenti. Maka diorang perlu tunggu angin monsun, ambil air dan juga makanan dan baiki kapal. Semua ni diorang buat sebelum sambung perjalanan ke Kanton ataupun negara China lah. Alah, macam RNR lah kan, singgah sekejap sebelum sambung perjalanan. Dan tempat yang paling kerap disinggah oleh orang barat untuk RNR ialah negara kita. Akhir sekali, faktor keempat ialah faktor agama. Kuasa daripada barat ni diorang nak sebarkan agama Kristian di negara timur. Sepanyol dengan Portugal ni dua-dua negara Katolik yang kuatkan usaha untuk penyebaran agama Kristian.